هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Illa melainkan ayat hutang tu tak habis. Illa melainkan, jadi maksudnya tulis kan, tulis melainkan antakuna dengan maksud taqa'a kan, melainkan berlakulah tijaratun hadiratun, berlakulah tijaratun hadiratun, perniagaan itu secara tunai. Perniagaan itu secara tunai. Jadi kalau berlaku secara tunai, tak tulis pun tak apa, tak ada masalah kan. Baik, habis. Dah tak berhutang dah. Tak tulis tak apa. Wa fi qiraatin, dan sabit dalam satu qiraat. Bin nasbi, sabit dalam satu qiraat baca dengan nasab. Mana nasab tu? Takuna tu. Bukan. Sekali lagi. Wa fi qiraatin, dan sabit dalam satu qiraat bin nasbi dengan nasab. Nasab tu yakni pada tu tijaratun hadiratun. Satu qiraat dia baca dengan tijaratan hadiratan. Tijaratan hadiratan. Tulis dekat nasab tu, yakni qiraat Asim. Qiraat Asim kita, qiraat Asim dia baca dengan tijaratan hadiratan. Sini tijaratun hadiratun boleh juga tak? Boleh belaka. Tijaratun hadiratun boleh, tijaratan hadiratan pun boleh juga. Kalau kita baca tijaratun hadiratun, takuna tu dipanggil kana tammah, gitu. Dia jadi kana tammah. Jadi kalau kana tammah, dia cari isim je, dia punya khabar tak ada. Itu yang tijaratun hadiratun. Kalau kita kata takun tu takun yang naqisah, kana naqisah, dia kena ada dia punya khabar. Mana khabar dia? Tijaratan hadiratan. Rafa' isim, nasab khabar. Itu bezalah pembacaan tu kan. Segi nahwu dia. Tapi dua-dua boleh. Terpulanglah nak buat takun tu takun tammah ataupun takun naqisah. Gitu. Dia kalau mengenai nahwu tu dia panggil kana yakunu kaunan. Kana tu dia kerja dia rafa' isim, nasab khabar. Ada kana dia hanya rafa' isim saja, khabar tak ada. Kalau kita baca tijaratun hadiratun, dia rafa' isim jelah, khabar tak ada. Kalau kita baca tijaratan hadiratan, rafa' isim, nasab khabar, dipanggil naqisah. Kalau tijaratun hadiratun dipanggil tammah. Gitu. Habis. Tak apa, selesai tu. Jadi kalau kita baca wa fi qiraatin bin nasbi fatakunu, maka adalah ia mana? Ia takunu. Gitu. Fatakunu, maka adalah ia tu takuna tadi tu kan. Naqisatan. Orang panggil takun naqisah. Tu kalau baca nasab. Lepas tu kalau dah baca nasab, takun tu takun naqisah kan. Wasmuha, dan bermula isimnya isim takun tu, dan bermula isimnya isim takunu tu, ataupun bermula isimnya isim takuna tu, dhamirut tijarah, ialah dhamir tijarah. Kalau baca tijaratan hadiratan, dalam takuna tu ada dhamir juga. Dhamir dia kembali pada tijarah. Dalam tu ada dhamir kembali pada tijarah. Tijaratan hadiratan jadi khabar pula. Gitu. Boleh lah. Habis. Tak apalah tu nahwu. Boleh baca dua-dua. Baik, melainkan tijaratun hadiratun. Baik. Tudirunaha bainakum. Apa maksud tudirunaha bainakum? Dia tafsir ai taqbadunaha, yang kamu semua terima. Gitu. Taqbadunaha, bukan, taqbidunaha, yang kamu semua terima. Akannya akan tijarah. Dah terima, tak berhutang lah. Taqbidunaha, yang kamu semua terima, akannya akan tijarah.
wala ajala fiha, dan tiada jenis tempohan padanya pada tijarah, dan tiada jenis tempohan padanya pada tijarah. Tak ada tempohan situ. Jadi kalau tak ada tempohan, tak tulis apa, tak ada masalah. Fiha domir kembali kepada sekali lagi, wala ajala fiha, dan tiada jenis tempohan fiha padanya pada tijarah. Gitu. Maksudnya jualan tu berlaku secara tunai, tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Falaisa alaikum junahun, maka tidak ada di atas kamu semua itu dosa. Kamu tak dosa lah tu, tak ada masalah. Tak. Fi an la ta'tubuha, dosa itu dengan maksud salah lah. Maka tiadalah di atas kamu semua itu salah pada bahawa la ta'tubuha, kamu semua tidak tulis akannya. Kamu semua tidak tulis akannya akan tijarah. Kamu semua tidak tulis akannya akan tijarah. Tak tulis pun tak apalah tu. Habis. Boleh dah? Domir ha tu tijarah. Wal muradu biha, dan bermula maksud dengannya dengan tijarah. Dan bermula maksud dengannya dengan tijarah, khabar bagi murad. Al-muttajaru fihi, ialah muttajaru. Muttajaru ni produk perniagaan. Gitu. Al-muttajaru fihi, hi tu kembali pada alif lam, yakni produk perniagaan. Itu maksud tijarah di situ adalah benda muttajaru fihi, benda yang kita niagakan tu. Maksudnya produk lah dah. Muttajaru fihi, produk perniagaan lah. Itu maksud tijarah di situ. Maksudnya melainkan berlaku tijarah itu hadirah, maksudnya berlaku terima barang. Itu maksud. Jelas tak? Habis tu. Dia gini. Dia kan kalau ikut kita ngaji tinggi sikit lah. Dia dalam balaghah tu, dia dalam ilmu batin. Cuba kita tengok tadi. Tadi kan domir dia tu, domir tudirunaha kembali pada mana? Tijarah kan. Domir tak tubuha tu kembali pada mana? Tijarah juga tak? Domir ha tu tijarah, domir ha yang kedua ni pun tijarah. Panggil tijarah tu perniagaan. Baik. Jadi yang tudirunaha yang pertama tu, domir dia tijarah. Tak tubuha tu domir dia tijarah juga. Tapi domir dia walaupun tijarah, tapi bermaksud tijarah yang pada tak tubuha tu dengan maksud apa? Produk perniagaan. Nampak tak? Domir yang sama. Domir sama, tapi dia punya makna dia, yang pertama tadi tijarah dengan maksud perniagaan, yang kedua ni tijarah dengan maksud apa? Produk perniagaan. Itu kalau dengan majlis balaghah dia panggil istikhdam. Dia panggil istikhdam ni, kita pakai domir sama, dia punya rojok dia sama, tapi makna dia berbeza. Itu dia panggil istikhdam. Dia panggil. Nampak tak? Dia panggil istikhdam. Cuba tengok tu yang dalam tu, apa dia Suyuti, dia tafsir la ta'tubuha wal muradu biha al muttajaru fihi, dia panggil produk perniagaan. Gitu. Tadi tudirunaha tu domir dia tijarah perniagaan. Hak tak tubuha domir dia tijarah juga, tapi tijarah yang hak pada tak tubuha tu tijarah dengan maksud apa? Produk perniagaan. Itu dia panggil istikhdam. Dalam ilmu badi' dia panggil istikhdam. Kita guna lafaz domir yang sama, tapi makna dia beza. Domir tadi tijarah juga, tapi makna dia dengan maksud perniagaan. Domir yang kedua ni tijarah juga, tapi makna dia dengan produk perniagaan. Gitu. Beza tu. Tapi lafaz sama je. Sama je. Tijarah juga, tapi makna beza. Istikhdam dia panggil. Istikhdam dalam ilmu badi'. Itu. Jelas habis tu. Tak apalah, tu yang dia tafsir itu. Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan hendaklah kamu lantik saksi, hendaklah kamu bersaksi. Gitu. Hendaklah kamu bersaksi idza tabaya'tum, apabila kamu semua melakukan jual beli. Tabaya'tum berbai'ah lah, buat jual beli lah. Alaihi, di atas tu al-muttajaru fihi. Di atas al-muttajaru fihi. Hak ni atas nama eloknya bagi dah saksi. Tulis itu atas nama sunat, tulis itu atas nama sunat.
bila buat jual beli, eloknya lantiklah saksi, buat saksi yang ni atas jalan sunat, bukan wajib. Kita buat jual beli bukan wajib ada saksi, tak ada pun tak apa, tapi eloknya bagi ada lah. Habis jelas. Depan ada ni, fa innahu, maka sesungguhnya, nya mana? Isyhad tu. Ambil masdar bagi asyidu. Asyhada yushidu isyhad. Maka sesungguhnya nya al-isyhad, lantik saksi tu lah, buat saksi tu, al-isyhada tu, khabar inna adfa'u, terlebih menolak, likhtilaf, akan perkelahian. Betul lah, bila ada saksi ni tak berkelahi lah buat jual beli tu kan. Fa innahu, maka sesungguhnya nya al-isyhada, bersaksi tu dalam buat jual beli tu, walaupun sunat kan, adfa'u likhtilaf, terlebih menolak akan perkelahian, bagi perkelahian. Habis. Wahadha, dan bermula ini, ini mana? Nulah. Bermula ini tu tulis tepi tak apa, iaitu dan bermula ini ni, iaitu tulis pada akad hutang tu. Wahadha, dan bermula ini, yakni tulis pada akad hutang tu. Kalau hak Arab, al-kitabatu fiddain, gitu. Kalau nak sedar wahadha, dan bermula ini al-kitabatu fiddaini, tulis pada hutang tu. Boleh. Wahadha, dan bermula ini, kalau nak Melayu tulis Melayu tak apa. Wahadha, dan bermula ini, yakni tulis pada hutang tu. Ataupun al-kitabatu fiddain tu, tulis pada hutang tu lah. Oh, Ustaz. Tak, ni sekali lagi. Wahadha, dan bermula ini tu tadi kan, had dobit tadi kan, al-kitabatu fiddain tu bubuh dekat tu, wa ma qablahu tu. Bubuh tu. Haza sini bukan hak hutang, haza sini buat saksi pada jual beli. Gitu. Sekali lagi dah. Hak dobit tadi tak apa dah, betul dah, cuma hak dobit tu bubuh dekat wa ma qablahu. Gitu. Bubuh situ. Boleh lah. Payahlah sikit dengan kita Arab Wahadha, dan bermula ini tu, ini buat saksi pada jual beli. Gitu. Al-ishhad fil bai'. Gitu. Wahadha, dan bermula ini al-ishhadu fil bai', buat saksi pada jual beli tu. Wa ma qablahu, dan barang sebelumnya sebelum hadza. Apa dia barang sebelumnya? Hak tadi, al-kitabatu fiddain, tulis pada hutang. Gitu. Boleh lah. Wa hadza, dan bermula ini mana? Al-ishhadu fil bai', buat saksi pada jual beli. Wa ma qablahu, dan barang sebelum hadza. Apa dia barang sebelumnya? Hak tadi, tulis pada hutang. Al-kitabatu fiddain tu, tulis pada hutang tu. Suruh buat saksi dalam bab jual beli dan suruh tulis dalam bab hutang tu, khabar dia amru nadbin. Itu ada suruhan atas nama sunat. Walaupun dalam Quran sebut macam suruhan kan, suruhan situ dengan maksud sunat, kerana ada hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW buat jual beli, bila buat jual beli itu tak ada saksi pun. Jadi bila tak ada saksi ke apa ke, itu menandakan hak suruhan dalam Quran ni dengan maksud sunat je lah, bukan wajib. Itu dalam usul fiqh sebut tu kan, al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada suruhan itu wajib, melainkan kalau ada penyebab-penyebab yang lain yang mengatakan bukan wajib. Macam mana ulama tahu suruhan di situ bukan dengan maksud wajib? Tengok ayat lain lah, ataupun tengok hadis-hadis Nabi SAW, para sahabat ke apa ke, Nabi SAW buat jual beli ada tak ada saksi pun. Jadi menandakan ayat Quran suruh buat saksi, suruh tulis hutang tu, hukum dia sunat ke wajib? Sunat sahaja. Walaupun ayat sebelum ni kita dah baca, semua tu cerita tulis, semua fi'il amar belaka. Nampak tak? Dengan fi'il amar, dengan suruhan dan sebagainya. Kalau ikut wajib lah. Tapi kenapa yang ulama kata sunat? Kerana ulama dia kaji, dia tengok pula hadis-hadis yang lain. Oh, tengok hadis ni tak ada berlaku apa dia tulis pun, tak ada saksi pun dan sebagainya. Kenapa boleh pula? Kenapa dalam Quran kata suruh pula, hak ni kata boleh pula? Macam mana? Itu bermaksud hak dalam Quran itu dengan maksud sunat lah, bukan wajib. Itu maksud. Sebab itu Suyuti tolong wa hadza wa ma qablahu amrun nadbin, sunat saja, bukan wajib. Tak tulis pun tak apa. Tapi zaman lah eloknya didokumentasikan. Kerana supaya tidak berlaku perkelahian dan sebagainya. Semua ada surat, no? Gitu. Baik. Wala yudarra katibun wala syahidun, dan janganlah dimudaratkan, gitu.
dan janganlah dimudaratkan katibun akan si penulis, wala syahidun dan si penyaksi, tu. Dan jangan dimudaratkan si penulis, dan juga wala yudarra, dan jangan memudaratkan, gitu. Bukan dimudaratkan. Duk nampak macam bina majhul Wala yudarra, dan jangan memudaratkan. Terjemah itu. Jangan terjemah dimudaratkan, tak kena. Jangan memudaratkan, gitu. Dan jangan memudaratkan, fa'il dia, katibun, oleh, gitu. Kena. Jangan memudaratkan oleh si penulis, wala syahidun, dan si penyaksi, si saksi lah. Jangan mudaratkan siapa? Sahibal haqqi, akan tuan hutang. Kena. Sahibal haqqi, akan tuan hutang. Janganlah si yang tulis dia buat naya bagi tuan hutang. Jangan. Si yang jadi saksi jangan buat naya pada tuan hutang. Itu maksud. Jangan buat mudarat dekat sahibal haqqi. Biarlah jujur dalam tulisan tersebut. Jangan tulis benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Itu maksud. No, ini tulis benda-benda fitnah, tak boleh. Orang nak sampai 10 juta baru hang ada akal. Orang penakut. Fitnahnya macam tak ada tutup pondok lah apalah. Lagi-lagi ambil nang mana? Orang sebab dalam grup kampung sebab maki lah. Pumpah maki tu. Lepas tu main baru hantar. Orang nak sampai hang 10 juta. Terketak-ketak hang. Baru hantar. Itu kata jangan. Satu benda tengok tu yang saya tekuk, saya kata. Tapi bila saya tekuk orang marah. Tapi tuan tekuk benda tak betul. Hang duk ambil apa? Dia kata saya ambil daripada pertubuhan muafakat pondok. Nampak kan dah jadi karut. Tulis habis pertubuhan muafakat pondok. Nanya hang orang pondok pun sebab fitnah. Tak betul ya. Lepas tu orang nak sama hang 10 juta. Buatlah ayat apa? Saya ni orang kampungnya, orang susah saya dan sebagainya. Loh. Padahal menteri agama nak sama hang 10 juta pun hang fitnah dia. Jahat tu kata. Orang kita pun sebab lah grup kampung pun maki hari-hari nak. Pokok dah nak minta maaf apa tak minta maaf. Hang boleh pahala, boleh dosa, boleh apa. Buat pasal memang law kan. 10 juta dah kena mana 10 juta nak bayar. Jangan. Wala nampak ni dalam Quran pun sebut tu, orang yang si tulis dalam bab hutang jangan duk mudaratkan si sahibal haq, jangan tulis benda yang bukan-bukan. Tak lakat pun tulis nak buat naya kepada tuan hutang. Jangan. Wala syahid. Wala syahid si penyaksi tu. Nampak tak? Wa man alaihi bitahrifin. Habis tu kaedah dia. Wa man alaihi bitahrifin, dan barang siapa yang di atasnya wa man alaihi, dan barang siapa alaihi alaman itu bitahrif, dengan ubah suai. Tahrif, ubah suai. Tak boleh tahrif. Awimtina'in minasyahadati, ataupun tertegah daripada jadi saksi, gitu. Awil kitabati, ataupun tertegah daripada menulis, gitu. Ataupun tertegah daripada menulis. Waman alaihi ni atah pada sahibal haq. Atah pada sahibal haq. Boleh. Waman alaihi, janganlah si penulis itu dan si yang jadi saksi itu memudaratkan sahibal haq. Sahibal haq tu tuan hutang. Jangan mudaratkan dia. Waman alaihi bitahrif. Waman alaihi tu atah pada sahibal haq. Dan jangan memudaratkan orang yang mana? Orang yang waman alaihi no. Waman alaihi no. Waman alaihi. Dan jangan mudaratkan orang yang wajib di atasnya hutang, gitu. Waman alaihi alaman no. Waman alaihi alaman, gitu. Waman alaihi alaman. Waman alaihi itu tulis tepi, iaitu penghutang, gitu. Waman alaihi itu tulis tepi, iaitu penghutang. Penghutang. Jangan memudaratkan si penghutang, sama. Jangan memudaratkan sahibal haq, tuan hutang, dan jangan memudaratkan si penghutang. Waman alaihi alaman. Boleh. Si penghutang lah waman alaihi, jangan mudaratkan dua-dua. Jangan buat naya kepada tuan hutang dan jangan buat naya kepada si penghutang. Buat mudarat tu lagu mana? Bitahrifin, gitu. Takluk pada wala yudarra, dengan buat ubah suai. Awim tina'in minasyahadah, ataupun tertegah daripada jadi saksi.
awil kitabati, ataupun tertegah daripada nak menulis, atau pada syahadati, dia tak mau tulis, orang suruh tulis tak mau tulis, nak buat naya kepada tuan hutang ke, si penghutang ke, orang tak tahu, jangan tulis bagi jujur, tulis bagi betul. Itu maksud. Lagi dia buat naya, kesian kat orang tu tak. Habis tu boleh nak aula, disiplin Allah Taala ajar tak. Aula yadurruhuma, ataupun jangan memudaratkan akan kedua-duanya. Kedua-duanya domain kembali kepada katibun dengan syahidun, gitu. Dan jangan memudaratkan akan kedua-duanya. Kedua-duanya mana? Kedua-duanya domain kembali kepada katibun dengan syahidun, gitu. Tak boleh. Dan jangan pula memudaratkan akan si penulis dengan si yang menjadi saksi. Siapa dia? Sahibul haqqi, oleh tuan hutang. Tuan hutang janganlah buat mudarat dekat si penulis dengan si jadi saksi tu. Nampak? Sama-sama lah jaga sahibul haqqi. Boleh? Baca saya terang. Bitaklifihima, dengan ditaklifkan, dengan diberatkan akan kedua-duanya. Kedua-duanya domain kembali kepada katib dengan syahid. Dengan diberatkan akan kedua-duanya, domir kembali kepada katib dengan syahid. Ma la yaliqu, akan perkara yang tidak layaklah ia ma fil kitabati wa syahadati, pada tulis dan saksi, gitu. Fil kitabati wa syahadati, pada tulis dan juga saksi. Jelas tak maksud dia? Sebagaimana si penulis dengan si jadi saksi, jangan memudaratkan si penghutang dengan tuan hutang. Begitulah juga tuan hutang, jangan memudaratkan si penulis dan si saksi itu dengan suruh mereka buat benda hak tak sesuai untuk mereka buat. Hang tulis benda-benda mengarut, jangan, tak bagi. Pakat jaga tu. Nak hang jaga aku jaga hang. Jujur dalam penulisan. Itu maksud. Boleh? Wala setiap penulisan kita tu kita bertanggungjawab. Itu maksud. La yadurruhuma sahibul haqqi bitaklifihima. Domain hima kembali kepada mana? Kembali kepada syahid dengan katib. Ma la yaliqu, akan perkara yang tidak layaklah ia ma fil kitabati wa syahadati. Jelas tak? Habis tu. Jaga punya domain-domain dia tu penting. Wa in taf'alu ma nuhitum anhu, tu tafsir. Dan jikalau kamu semua lakukan apa? Ma, akan perkara nuhitum, yang kamu ditegah, anhu, daripadanya, daripada ma. Kamu buat benda yang kamu dilarang, agama tak bagi, tulis benda-benda mengarut. Fa innahu, maka sesungguhnya sesungguhnya mana al-mazkur, tak apa? Maka sesungguhnya al-mazkur itu fusuqun, kata Allah Taala. Itu fasik, kata Allah Taala. Tak boleh berdosa tu. Fusuqun, fusuqu, tu. Fusuqum bikum, itu. Fasik, kata Allah Taala. Apa maksud fusuq? Khurujun, keluar, anitaati, daripada kebenaran. Tak betul tu, kata Allah Taala. Buat benda tak betul ya. Fusuqu, apa maksud fusuqu? Keluar daripada kebenaran. Lagi pula lahiqun, lagi pula fusuq tadi bersambung bikum, dengan kamu semua. Lahiqun tu maksudnya kena kamu semua. Dah lah dosa tu kena kat kamu. Itu maksud lahiqun. Fusuq itu lahiqun, kena dengan kamu semua. Boleh kena dengan maksud hasil lah dekat diri kamu. Kamu berdosa sebab kamu khianat, kamu tulis benda-benda tak betul. Habis. Boleh nak? Wattaqullaha, dan hendaklah, nak habis dah ayat hutang ni. Dan hendaklah kamu semua takwa akan Allah Taala, fi amrihi, pada suruhannya, suruhan Allah, wa nahyihi, dan tegahannya, tegahan Allah, wa yu'allimukumullahu, wa yu'allimukumullahu, dan mengajarlah akan kamu semua oleh Allah Taala. Allah Taala ajar apa? Masaliha umurikum, akan maslahat-maslahat urusan-urusan kamu semua. Masalihah tu jadi maf'ul kedua bagi yu'allimu. Jadi maf'ul kedua bagi yu'allimu. Boleh tak? Jadi maf'ul kedua bagi yu'allimu. Baik. Lepas tu dia kata apa? Halun muqaddaratun, ai huwa halun muqaddaratun, ataupun hiya, tak apa? Ai hiya halun muqaddaratun. Jadi wa yu'allimukumullah tu dia i'rab, dia kata jadi hal muqaddarah. Dia panggil hal muqaddarah. Jadi hal lah, jumlah tu jumlah hal, duduk pada mahal nasab. Au musta'nafun, ataupun
dipanggil musta'nafun. Musta'nafun tu maksudnya ayat baru lah. Wa yu'allimukumullah tu ayat baru tak apa. Tak, au musta'nafun ataupun jadi musta'naf. Kalau jadi musta'naf, dia tak ada mahal pada i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada mahal daripada i'rab. Jangan tanya musta'nafun. Kalau musta'nafun wa yu'allimukumullah tu duduk pada mahal apa? Mahal rafa', mahal nasab, apa? Mahal jazam. Tak ada mahal. Tak ada mahal, mahal tak ada. Musta'nafun. Kalau kita buat hal muqaddarah jadi mahal apa? Mahal nasab. Mahal nasab. Jadi i'rab dia. Dia i'rab dia penting. Penting. Sebab itu ulama buat kitab i'rabul Quran kan. Cerita i'rab Cerita i'rab jangan rasa tak penting. I'rab dia penting. Dia nahwu tu satu, reti i'rab tu satu juga. Ada orang punya nahwu tak reti i'rab. Orang tabi tak reti. Jangan duduk mahal apa tak reti. Rafa' nasab khabar apa tak reti. Tak boleh. Wallahu bikulli syai'in alim, dan bermula Allah Taala dengan tiap-tiap sesuatu sangat mengetahui. Alhamdulillah. Habis ayat hutang ni. Lepas tu hak ni ayat ke depan tu dia nak masuk sikit lagi berkenaan gadaian. Gadaian. Lepas tu masuk ayat tu lillahi ma fis sama. Nak habis Baqarah. Mana Rasul tu lah. No? Baca ni sikit Baca apa ni? Riyadhus Shalihin. Kata Allah lah. Mana? Kata Allah. 330. Mana? Wa an Abi Dzarrin ni. Wa an Abi Dzarrin wa bis sanadi muttasil ila al-Imam Nawawi muka surat 330 tidak saya ni. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, ani Abi Dzar. Ini asal Samsing ni. Abi Islam alhamdulillah. Qala, berkatalah ia Abu Dzar, kharajtu lailatan minal layali, aku keluar satu malam daripada malam-malam lah. Dia keluarlah malam-malam ni. Faiza, maka tiba-tiba Rasulullah SAW yamshi wahdah. Tiba-tiba dia nampak Rasulullah SAW berjalan berseorangan. Faja'altu amshi fi dhillil qamar, maka aku pun berjalan juga pada bayang-bayang bulan. Dia nampak Rasulullah berjalan, dia pun berjalan juga. Faltafata, maka menolehlah ia Rasulullah SAW. Fara'ani, maka Rasulullah tengok aku. Faqala, maka Rasulullah kata, man hadza, siapa tu? Sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku kata Abu Dzar ni. Gitu. Jadi ini bermaksud macam kita baca itulah, kita pergi rumah orang, sebut nama kita lah. Jangan tak sebut nama. Betul tak? Jangan sebut nama. Betul. Jadi bila kita sebut nama tu, maksudnya orang kenal lah kita. Gitu. Sebagaimana Abu Dzar, dia nampak Rasulullah berjalan tengah malam tu, tak ada lampu zaman tu. Rasulullah tanya siapa dia tu, dia berkata Abu Dzar. Faham lah. Habis elok gitulah sebut nama. Nama ada elok sebut nama. Tak? Wa bihi ilaihi qala wa an ummi Hani radhiyallahu anhu qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ummi Hani sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Aku mendatangi Nabi SAW wa huwa yaghtasilu, sedangkan Nabi sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu, sedangkan Fatimah menutup akannya akan Nabi. Buat tutupan lah, sebab Nabi duduk mandi kan. Faqala, maka Nabi tanya, man hadhihi, siapa mai tu? Faqultu, maka aku kata, ana Ummu Hani. Nampak? Maksudnya sini Ummu Hani jawab, saya Ummu Hani. Sebut saya boleh, tapi buh nama belakang. Kalau sebut saya saja tak boleh. Bukan tak boleh, makruh, tak comel itu. Sebut saya Ummu Hani, gitu. Ataupun sebut nama saja. Abu Dzar, dia kata Abu Dzar saja, dia tak sebut nama, dia tak sebut saya kan. Ummu Hani dia sebut saya Ummu Hani, gitu. Muttafaqun alaih. Ummu Hani ni Nabi SAW biasa minta nak kahwin dengan dia, Ummu Hani tak mau. Sebab tak mau tu bukan sebab tak mau dengan Nabi, sebab dia ada anak ramai, dia takut menyusahkan Nabi SAW. Nabi biasalah pinang dia untuk Nabi, tapi dia tak mau, tak apalah kan. Habis tu sebab dia takut menyusahkan Nabi lah. Satu lagi, wa bi ilaihi qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, mudah je hadiah tapi adab. Ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaqatu ketuk, maka aku ketuk pintu. Al-baba, ketuk pintu. Aku ketuk pintu. Faqala, maka berkatalah ia Nabi, man za, siapa tu? Faqultu ana.
Maka aku kata, siapa aku? Jabir lah. Ana, saya lah ni. Ni Nabi tak suka. Faqala, maka Nabi kata, ana, saya. Tak berdia. Nabi tak suka macam tu. Jabir dia pergi, dia fikir, dia kata, Nabi tak siapa dia? Dia kata, saya. Nabi kata, saya. Siapa? Gitu lah, lebih kurang gitu lah. Nabi tak suka. Ka'annahu, seolah-olahnya Nabi SAW karihaha, benci ia Nabi, akan al-maskurah. Nabi tak suka. Tu al-maskurah apa? Nabi tak suka sebut pada saya tu. Nabi tak suka. Nabi suka sebutlah nama. Dah nama ada elok, sebut nama elok. Nama tu ada. Mak ayah bagi nama elok. Sebutlah nama tu. Nah, Nabi kata. Hak ni tashmitil atis, babu fi istihbabi tashmitil atis. Ni masalah ucap alhamdulillah dekat yarhamukallah pada orang berasin, menguat apa semua tu. Cukup dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa inna